Sekarang telah menjadi trend lepas talik arwah pada hari raya kedua, mereka makan minum di kawasan tanah kubur. Apakah hukum makan di tanah kubur? Hukumnya harus. Dan yang kata dilarang, jual beli makanan di atas kubur, meniaga makanan atas kubur, tak boleh. Kita pergi ziarah kubur, kita tak mau balik makan, kita lapar perut, kita buat keluar nasi, makan di kubur, harus. Kita pergi ngaji Quran kubur ayah kita, nak baca Yasin 3 kali, pas baca 2 kali, berasa lapar perut, berasa dahaga, kita bawa dah air kotak, kita pun minum, harus. Nampak? Yang dilarang ialah jadikan kubur itu tempat makan. Faham lagi? Jadikanlah kubur itu tempat ziarah. Sambil ziarah, diharuskan makan. Itu lain. Okey? Jangan bila nak makan, awak pergi kubur, ambil bekat makan minum. Tak comel. Kerana asal kubur itu, zurul kubura fa innaha tuzakkirul akhirah. Gilah di kubur, kerana kubur mengingatkan kamu pada akhirat. Kita duk bawa kuih sedap. Bukan kata haram ni. Jangan jadikan biasa. Yang kata ulama kata boleh makan di kubur, bukan sengaja nak dimakan kubur. Kita ziarah kubur dan kita tak nak keluar makan di kedai atau nak balik rumah jauh, kita bawa dah bekal, boleh makan. Tidak ada ulama kata haram. Okey? Tapi kalau di berat ni, negara jiran kita berat dah. Bawa dengan radio, bawa dengan lagu, bawa dengan tika, dengan air dalam nasi dalam tenong, makan kubur. Bergalak pula atas kubur. Dengan pisang standar seorang makan. Lebih pada monyet. Jadi itu konoha. Soalan seterusnya.